Hai, Assalamualaikum. Kembali ke Quarter Liter Channel, guys. So, di video kali ni, Abang nak cerita kat korang tentang motosikal yang terbaru Abang dapatkan. Ramai orang tertanya, kenapa Abang dapatkan Benda Napoleon Bob 250? So, sebelum Abang nak teruskan video ni, guys, apa kata kita bagi laluan dulu untuk bumper ini. Hai korang, bersama Abang G QLC. Seperti biasa di channel Abang ni banyak mempaparkan tentang pemotoran, review part dan aksesori, vlog, dan Abang juga ada share beberapa tips untuk YouTubers bermula. So kembali kepada main topik hari ni, Abang nak buat macam walk around ataupun sedikit review untuk korang kenapa Abang pilih motor bobber, iaitu Benda Napoleon Bob 250. Jom kita layan. Seperti yang korang tengok sekarang di belakang abang, ini adalah motor Benda Napoleon Bob 250. Dan memang ramai tertanya, memang motor ini berasal daripada negara China dan telah dibawa masuk oleh M-Force ke Malaysia. Kenapa abang pilih Benda Napoleon Bob? So dalam video kali ni, guys, abang akan cerita pasal performance, pasal enjin, pasal looks, pasal dia punya parts, service, fuel consumption, dan kalau boleh abang rangkum semua dalam video kali ni, kenapa abang pilih Benda Napoleon Bob 250. So jom strap in, kita layan review penuh Benda Napoleon Bob 250, guys. Kalau kita cakap pasal eye catching, first look motosikal ni abang boleh cakap abang dah jatuh hati dengan gaya bobber yang nampak sebenar. Motor ni bukan motor custom, guys. Dia memang telah datang seperti telah di custom siap. So bagi abang, ini adalah satu advantage ataupun kita cakap value added yang ada dekat motosikal ni, yang mana korang boleh beli dan ride terus. Motosikal ni mempunyai karakter old school dengan feature-features yang moden, menjadikan motosikal Benda Napoleon Bob 250 ni adalah pilihan yang tepat. Kalau korang tengok di bahagian hadapan, lampu depan motosikal ni bulat dan besar, guys. Selain daripada dia punya lampu yang besar, dia juga hadir dengan TFT meter yang sangat nampak minimalis. Selain daripada tu, motosikal ni juga hadir dengan rim yang sangat besar, 18 inci di bahagian depan dan di bahagian belakang, dengan tayar dah sedia besar, guys. So bagi abang, look motosikal ni dengan tayar besar memang nampak handsome. Selain daripada keunikan Benda Napoleon Bob ni, dia juga hadir dengan
telescopic punya fork di bahagian depan, dan juga korang tengok dia ada adjustable spring juga di bahagian depan. Selain pada tu, di bahagian belakang juga benda dan pelembab ni hadir dengan adjustable monoshock di bahagian belakang, yang mana korang boleh laras kekerasan dan kelembutan dia. Selain daripada tu, motosikal ni juga hadir dengan dui ABS channel, hadir dengan disk yang sangat besar dan brake daripada Benda. Bagi pengalaman abang bawa motosikal ni, cengkaman dia cukup untuk membrake pada kelajuan yang kita cakap taklah terlalu agresif. Okey, motosikal ni memang sangat rendah guys. Ketinggian dia lebih kurang 748 mm. Macam abang ketinggian dalam 162 cm, bagi abang motosikal ni abang dapat flat top abang punya kaki di bahagian lantai. So untuk handling dia memang sangat-sangat rasa selesa. Pada kawasan ataupun jalan yang jam, abang juga telah berjaya pandu motosikal ni dan handle pada kelajuan maybe dalam 60 ke 70 km. Dia sangat nimble dan sangat senang dipandu lah. Bagi motosikal Benda dan pelembab ni, berat dia lebih kurang 185 kg. Agak berat, tetapi bila korang bawa pada kelajuan yang pada kelajuan 50 atau 60 km sejam, korang akan rasa motosikal ni dah seperti sangat ringan. Kalau kita tengok di bahagian handlebar motosikal ni, dia memang agak memanjang ke bahagian depan, jadikan dia sedikit feeling macam bawa easy cruise ataupun kita bawa motosikal cruising yang sangat santai, dan kaki sedikit di bahagian depan menjadikan riding position motosikal ni memang ada keunikan. Korang akan rasa motosikal bobber yang korang duduk ni dah memang fully custom ikut kesesuaian pemanduan kita guys. Okey, kalau berbalik kepada finishing motosikal ni, kalau abang tengok di part-part yang mana dia orang welding, memang superb guys. Bagi abang sangat rasa puas hati. Dia very clean, very detail bahagian-bahagian welding dekat dia punya bahagian besi. Dan motor ni nampak premium sebab dengan emblems di bahagian tank dan setengah-setengah part dia dengan logo Benda dan Neopolan, dia menampakkan motosikal ni nampak mahal, nampak premium, tapi pada harga yang mampu milik guys. Dan kalau korang tengok secara detail dekat motosikal Benda ni, dia kebanyakan dia adalah besi yang solid. Dia tak gunakan banyak plastik kat motosikal ni guys. Kalau korang katuk dekat bahagian tank pun, korang boleh rasa betapa solidnya besi yang dia guna. Di bahagian body dan di part-part motosikal ni, semua besi dia terasa sangat premium. Dia tak macam setengah motor tu nampak macam besi tapi plastik guys. Ini kelebihan yang ada dekat Benda dan pelembab 250 guys.
Okey, jom abang sentuh sikit. Mungkin korang nak tahu jugalah spek dia walaupun dah banyak orang buat review. So abang cerita sikit spek motosikal ni. Motosikal ni hadir dengan enjin 249cc between 4 stroke liquid cool. Dia menghasilkan sekitar 25.5 horsepower pada RPM 9000 dan 25 Nm torque pada RPM 5500. Transmission pula dia menggunakan 6 speed with triple clutch. Dia ada triple clutch guys. Dan dipandu dengan rantai lah dan sprocket. Dia tak menggunakan belting. Sistem elektronik juga fuel injection. Dia menggunakan EFI. Suspension depan telescopic fork macam abang cakap tadi, dengan sedikit grinder function lah ataupun spring di bahagian depan tu, kau boleh tengok, yang mana menampakkan look dia sangat-sangat menarik. Dan di bahagian belakang seperti abang cakap tadi juga preload adjustable dengan 2 shock absorber. Menggunakan single disc dan front disc, dua-dua ada ABS channel. Rim 18 macam abang cakap tadi. Tayar di bahagian depan adalah 130/80 rim 18 dan juga tayar di bahagian belakang menggunakan 160/70/18. Korang nampak tayar pun dah nampak memang sangat besar. Dan motosikal ni berat kosong dia dalam 182 kg. Capacity tank dalam 9.5 liter. Ketinggian height macam abang cakap tadi, seat dia 748 mm. Instrumen digital dia menggunakan LCD traction control, ada sistem TSC, electric starter, USB charging port mengikut negara. Bagi abang rasa di Malaysia abang tak jumpa kat mana charging port dia. Semalam abang cuba cari tapi tak jumpa guys. Okeylah, bukan sekadar abang nak bagi tahu dia punya kelebihan dari segi horsepower ataupun torque dia guys, tapi bila abang bawa motosikal ni daripada gear 1 sampai gear 3 tu dia very smooth, dengan clutch dia sangat lembut. Dan bila korang masuk gear 4 sampai gear 6 tu, korang pulas, korang akan rasa power motosikal ni memang dia terus bagi. Korang akan rasa memang sedap dipandu, bukan saja di dalam town, malah dalam highway. Abang ada test juga dia punya kelajuan baru-baru ni, tapi taklah terlalu pulun guys ataupun terlalu panjang. Cuma abang ada test motor ni dapat dalam 135 km/h. Bagi abang kelajuan tu sudah memadai, dan untuk keselesaan abang pandu, abang rasa motosikal ni sedap dipandu dalam kelajuan 90 ke 110. Dalam kelajuan tu abang dapat rasakan sangat smooth, sangat motor ni sangat agile dan enjoy bila bawa, dan dia buat abang kian untuk pandu motosikal ni guys. Dan mungkin ramai tertanya-tanya, bila kita pilih motor China ni guys, macam mana dengan spare part dia, okey ke tak okey kan, mesti menjadi persoalan. Dan orang cakap tanda tanya lah, kalau dah pakai motor China ni macam mana spare part dia, senang dapat tak kan. Okey, untuk pengetahuan korang, bila pihak Enforce yang dah buat masuk motor ni, pihak Enforce pula bukan buat masuk benda je, dah macam-macam brand dia buat masuk. So far kalau korang tengok warehouse dia dengan barang dan spare partnya, memang dah cukup memadai. Bagi abang perasaan takut nak test barang China ni memang ada. Pada abang pun dulu memang ada. Tapi selepas beberapa tahun kebelakangan ni, pihak ataupun negara China yang buat
barang elektronik ataupun barang-barang enjin dan sebagainya, mereka dah capai satu standard yang agak membanggakan, dan juga dia orang lepas semua kita boleh cakap ujian antarabangsa. Selain daripada tu, motosikal ni juga bukannya dijual di Malaysia dan di China, malah di Europe dan Afrika Selatan. Yalah, abang pun tak ada apa-apa isu lagi dengan motor ni, jadi abang pun tak boleh nak bagi komen lebih-lebih. Cuma bagi abang, kalau motosikal dah dipasarkan lebih daripada 10-20 buah negara ataupun lebih daripada tu, of course lah spare part pun akan ada banyak. Dan bagi abang, kalau terjadi apa-apa untuk motosikal ni, sekarang ni tak perlu risau lagi, sebab spare part juga kita boleh order secara online. Malah untuk aksesori motosikal ni pun senang didapati. Korang boleh pergi ke mana-mana platform social media ataupun e-commerce seperti Shopee, TikTok, Lazada, AliExpress, Taobao, dan banyak lagi. Korang boleh dapatkan dengan mudah barang-barang dia. So kalau korang nak modify, nak bagi nampak lebih cantik motosikal korang, benda dan pelembab ni, spare part dan barang aksesori dia mudah untuk dapat, guys. Habis-habis bercakap tentang kelebihan, takkan tak ada kekurangan kan? Of course ada kekurangan. Setiap motosikal ada kekurangan dan ada kelebihan. Bagi abang, kekurangan motosikal ni abang nampak dia punya fender di bahagian depan dan juga belakang agak pendek sikit. Kalau waktu hujan kita ride, of course lah libas air tu akan naik dan basahkan di bahagian belakang. Tapi yang tu macam isu yang kecil, kita boleh tukar kepada aksesori lain. Dan selain daripada tu, meter dia, guys, agak simple. Kalau dia ada riding mode tu, abang rasa lebih menarik. Sekarang ni riding mode tak ada. Selain daripada tu, yang abang nampak kelemahan ketiga, untuk motosikal tahun 2025 ni lah kita cakap kan, semua dah didatangkan dengan USB charger, tapi abang cari USB port dia dekat motosikal ni tak jumpa, guys. Kalau untuk benda ni pelembab 500 ada di bahagian sini, tapi untuk motosikal ni abang cari dah, abang tanya ChatGPT dan sebagainya, dia cakap ada di bawah ni. Dan abang merasakan di Malaysia untuk model ni dia orang tak masukkan. Tetapi kalau nak masukkan benda tu pun bukanlah satu isu yang besar. Kau boleh beli di Shopee dan sebagainya, baru RM30, dan nak modifikasi untuk pasang tu memang sangat mudah. Okey, so abang rasa abang dah cover banyak benda. So mungkin ada yang tak abang review, mungkin abang akan masukkan di video yang akan datang, guys. Korang tahu tak, abang dah ride motosikal ni dari Kulim ke Penang. Sepanjang abang ride daripada Kulim ke Penang tu, guys, abang dapat rasakan motosikal ni dia ada karakter yang agak menarik lah. Selain daripada enjin V-twin dia yang bunyi tap macam tu, bila kita bawa daripada jalan town ke jalan highway, korang akan rasa korang enjoy walaupun duduk dekat town bawa dia ataupun duduk dekat highway bawa motosikal ni. Dengan riding position yang macam ni, kalau korang tengok, kalau abang berdiri pun abang dapat duduk menampak dua-dua belah kaki dengan selesa. Dan abang juga boleh berdiri begini, masih ada ruang. Dan dia punya riding position memang agak ke depan sikit kalau korang tengok korang punya kaki, tapi dia menjadikan feeling bawa motosikal ni agak berbeza. Kenapa abang tak pilih motosikal lain, guys? Soalan ni akan ditanya. So bagi abang, Benda 64 250 ni hadir dengan barang yang nampak sangat premium pada tangga harga yang abang boleh katakan mampu bilik pada sisi 250. Selain daripada tu juga, abang rasa untuk orang yang nak rasa sesuatu yang berbeza lah. Biasa kita bawa motor ni, kita akan rasa kita nak sesuatu yang berbeza kan. Macam kita bawa pandu superbike, maybe kita nak lebih agresif dan duduk dalam keadaan yang lebih membongkok dan sebagainya. Dan setengah orang dia pilih skuter, ada orang pilih jenis macam cruiser dan sebagainya, dan maybe abang ada minat sedikit kepada jenis bobber. Selain daripada tu, abang rasa macam kenapa abang pilih motor ni juga, sebab dia, kita boleh feel dia seperti kita feel 100% kita bawa motor, which mean yang mana
abang rasa kita kena tarik kelas setiap kali kita nak masuk gear, kita kena tarik kelas setiap kali kita nak buang gear. Lepas tu kita boleh rasa dia punya deruman enjin dan sebagainya, menjadikan feeling bawa motosikal ni memang agak berbeza guys. Sebab motosikal moden, kalau korang tahu, dah datang dengan quick shifter, auto blipper ataupun skuter korang pulas terus berjalan. Dan kalau betul-betul lah bagi abang nak feel bawa sebuah motosikal, motosikal ni boleh korang consider sebagai motosikal untuk tahun ini guys. Okey guys, kesimpulan dia abang nak beritahu kat korang kenapa abang pilih motosikal Bobber ni berbanding motosikal lain. Macam abang cakapkan tadi jugalah beberapa faktor dia. Selain daripada enjin V-twin dia yang memang mempunyai karakter yang sangat menarik, look dia memang sangat cantik. Harga dia pun baru 28,800. Abang beli ni on the road 23,000 guys. Maybe setengah-setengah dealer tu dia punya harga agak berbeza. Dan fuel consumption dia pun bagi abang macam okey. Tank dia pun agak besar, 9.5 liter. Dan bila pakai motor ni, abang dapat feel yang ia sangat menarik guys, trust me. Dan kalau korang ada cadangan nak beli motor, mungkin motor ni korang boleh consider guys. Sebab nampak premium tapi harga dia mahirin guys, memang berbaloi. Jom abang share dekat korang bunyi enjin V-twin guys. So dengan enjin V-twin dia, dengan exhaust kiri dan kanan, abang rasa dia memang bagi sesuatu yang berbeza lah guys. So jom abang close up kat korang dia punya look. Lampu depan dia guys, cerah gila guys. Lampu belakang dia nice tak? Sekejap abang buka kat korang double signal. Menarik guys, menarik. It looks so gorgeous guys. Mantap guys. So guys, abang rasa abang nak end video kat sini guys. Bagi korang yang baru singgah kat channel abang, jangan lupa untuk follow abang di semua platform social media, di Facebook, Instagram, Twitter dan juga TikTok. Dan bagi korang yang baru jumpa channel abang, abang nak ajak korang subscribe dan jangan lupa tekan butang loceng untuk dapatkan notification setiap kali ada video-video terbaru guys. So sampai jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum, Kuatir Little Channel. Bye guys.